beli tanah dan kita bangunkan sendiri. Macam nak upgrade lah. So kita upgrade. Kan macam dalam investment hartanah kan Tuan Hayat. Mungkin newbies umur 20-an mungkin datang kelas untuk belajar dulu kan. Dan lepas tu you beli dulu rumah-rumah yang mampu dulu, yang 100k, 200k kan. Tapi lama-lama, you dah berani dah rumah 1 juta kan. So lama-lama you berani beli building dah kan. So meaning that dalam room rental pun KLS tak nak you all buat sublet lagi. KLS nak you all pergi ke asset management pula. Sebenarnya ni mencelah. Nanti kita nak dengar Hafiz. Tapi mencelah. Kita orang ni tengah nak mencari dalam kalangan anda jerung-jerung yang kita nak beli tanah dan kita bangunkan sendiri bangunan kita. Kita buat sendiri. And we talk about maybe satu kali buat 40-50 ribu punya income every month.